Tapi macam mana skin sis tak burn langsung? You pakai apa Sebenarnya nak jaga kulit macam ni dengan diving hari-hari senang je. Aku sebenarnya ada night routine untuk jaga skin aku before aku diving. Aku punya night routine simple je. Ada dua benda aku akan buat malam sebelum aku dive main panas. First sekali aku akan pakai Facerina Bright Dark Spot Serum yang ni. Korang pernah tengok tak? Yang ni boleh pakai untuk semua skin type. Kau boleh pakai pagi dengan malam. Boleh je kalau kau nak mix dengan produk lain. Yang aku paling suka sebab function dia ialah untuk improvekan skin tone kau. Bila kau pakai ni kan, dia bantu reduce kau punya pori-pori yang besar tu. Lepas tu dark spot kau, bantu pudarkan dark spot muka kau. Yang ni pun dia ada sunscreen. Dia boleh stop up to 98% damaging UV rays yang kena dekat kulit kau. Best kan? Lepas tu aku akan pairkan dengan Facerina Bright Dark Spot Moisturizer yang ni. Korang pernah tengok tak yang ni? Yang ni favourite aku sebab apa tau? Dia punya texture memang lightweight. Sama juga for all skin types yang korang boleh pakai setiap pagi dengan malam. Ini memang dark spot solution. So kalau muka kau kusam, dia bantu reduce sunspot, bekas-bekas parut jerawat. Paling aku suka dalam krim yang kecil ini equip dengan multi action brightening complex. Dalam ni dah memang ada niacinamide. Korang yang muka kusam tapi nak kulit lagi fresh, lagi cerah, lagi bersih, kau kena pakai ni hari-hari. Dia smooth and moisturizekan rough skin. Macam kulit aku ni dulu rough kau tahu. Tapi dengan dua combo night routine ni, kulit aku terus licin macam telur. Aku just kena maintain this routine every night. So my face is ready for tomorrow dive. Jom tidur and hopefully besok kita jumpa something interesting. Or mana tahu whale shark ke. Let's go. Sekarang ni dah pukul 7 pagi. Skin aku rasa hydrated, moisturized and fresh. Ready to go through the day. Pagi ni kita nak pergi Tokong Timur lagi. Tunggu whale shark. Aduh, dekat Tokong Timur pun tak ada whale shark hari ni. Mana guys? Captain, mana whale shark? Tak tahu. Yang paling penting skin aku still maintain. Tak burn, tak gelap. Memang best. Bye-bye. Tapi macam mana skin sis tak burn langsung? You pakai apa Sebenarnya nak jaga kulit macam ni dengan diving hari-hari senang je. Aku sebenarnya ada night routine untuk jaga skin aku before aku diving. Aku punya night routine simple je. Ada dua benda aku akan buat malam sebelum aku dive main panas. First sekali aku akan pakai Facerina Bright Dark Spot Serum yang ni. Korang pernah tengok tak? Yang ni boleh pakai untuk semua skin type. Kau boleh pakai pagi dengan malam. Boleh je kalau kau nak mix dengan produk lain. Yang aku paling suka sebab function dia ialah untuk improvekan skin tone kau. Bila kau pakai ni kan, dia bantu reduce kau punya pori-pori yang besar tu. Lepas tu dark spot kau, bantu pudarkan dark spot muka kau. Yang ni pun dia ada sunscreen. Dia boleh stop up to 98% damaging UV rays yang kena dekat kulit kau. Best kan? Lepas tu aku akan pairkan dengan Facerina Bright Dark Spot Moisturizer yang ni. Kau pernah tengok tak yang ni? Yang ni favourite aku sebab apa tau? Dia punya texture memang lightweight. Sama juga for all skin types yang korang boleh pakai setiap pagi dengan malam. Ini memang dark spot solution. So kalau muka kau kusam, dia bantu reduce sunspot, bekas-bekas parut jerawat. Paling aku suka dalam krim yang kecil ini equip dengan multi action brightening complex. Dalam ni dah memang ada niacinamide. Korang yang muka kusam tapi nak kulit lagi fresh, lagi cerah, lagi bersih, kau kena pakai ni hari-hari. Dia smooth and moisturizekan rough skin. Macam kulit aku ni dulu rough kau tahu. Tapi dengan dua combo night routine ni, kulit aku terus licin macam telur. Aku just kena maintain this routine every night. So my face is ready for tomorrow dive. Jom tidur and hopefully besok kita jumpa something interesting. Or mana tahu whale shark ke. Let's go. Sekarang ni dah pukul 7 pagi. Skin aku rasa hydrated, moisturized and fresh. Ready to go through the day. Pagi ni kita nak pergi Tokong Timur lagi. Tunggu whale shark. Aduh, dekat Tokong Timur pun tak ada whale shark hari ni. Mana guys? Captain, mana whale shark? Tak tahu. Yang paling penting skin aku still maintain. Tak burn, tak gelap. Memang best. Bye-bye.